tapi nampaknya macam ni tenganga. Ini rapat. Sebab bila dia accident dia pak macam tu. Dia pak macam tu. Dia pak macam tu. Ni ke dalam. Okey, ke dalam. Ni kita akan buat proses tukar handle baru. Tukar steering cone. Kita akan guna special tool kat sini. Dan kita akan buat sekarang lah. Nanti korang tengok prosesnya. Okay guys, ini adalah barang-barang part yang kita akan tukar. Ini original Yamaha Vietnam. Okay, korang kena tahu susunan atur dia. Ni tool yang paling saya suka sangat ada. Sebab dia boleh lock. Dia boleh lock kita punya T-fork dengan baik. Ini yang paling penting sekali pada saya. Kita tak boleh nak main ketuk-ketuk. Okay, kalau korang servis tukar steering cone kat sini, saya akan pakai tool yang bagus lah. Ni untuk buka. Nak buka yang ni daripada chassis kan, kita pakai yang ni. Dan juga ni untuk ikatkan dia. Okay, so ini adalah T-fork original Yamaha. Inilah dia punya original dia. So original dia macam ni. Wih, berat weh. Cun. Okay, korang boleh nampak baik lah. Dia siap dengan seal dia. Dengan kat bawah tu ada satu dah. Okay, so kita pasang ni je lah. Alright, jom kita pasang. Okey, jadinya kita ikat ni bagi dia dah ketat. Dan kita akan buka lah. Okey. Okey guys, jadi pakai benda ni untuk kita press rapatkan dia punya cone ni. So hasilnya kira kalau kau nak dari bawah, nampak dia masuk cantik atas. Alright. Jadinya ni ada bearing. Kita akan letak grease. Ni T-fork baru Kalau yang lama kena buka lah daripada yang lama. Ni dia ada dua side, satu atas satu bawah. So kita pakai yang ni, yang lepek kat bawah. Macam mana tu susah nak cakap lah. Korang datang sini je lah. Pemain tahu kot. Okay, letak grease. Ratakan yang boleh. Pastikan cukup lah. Okay, jom kita masukkan. Okay, yang ni pun sama. Korang letak. Yang melengkung kat bawah. Yang rata ni kat atas. Okay. Alah, cunnya. Lock dengan yang pertama. Okay, so dia ketat, tak ada longgar, nampak? Okay. Okay, lepas dah lock satu yang ikut tangan. Okay, boleh test. Okay, kita masukkan nut kedua.
Nut kedua. So ini yang boleh masukkan lock ni. Okey. So masukkan getah. Kan. Letakkan ni balik semula. Ini untuk handle nanti. Okey. Untuk handle nanti. So ni handle original. Kita pasang lah. Okey, dalam dia ada batang ni. Okey. So korang kena masuk dulu. Okay, untuk dia centerkan handle. Okay, lepas dah center, masukkan nut ni. Lock. Okay, senang saja. Pakai 14. Ni kita kena adjust nanti kalau sengit. Kalau korang nampak memang dia sengit. Ni ke dalam. Okey, ke dalam. So dia bengkok kat sini. Jadi kita buka ni dulu. girls with their nails done now. Girls with their Macam mana? Okey bang? Okey. Tak payahlah belan.